Uh, Shish. Macam ni rupa dia kecantikan GR Corolla yang sebenar Okey, aku dah parking kereta GR Corolla kat kedai ni. Dia akan tolong pasangkan aku punya body kit semua. Inilah antara part-parts yang dah siap dicat. Tapi kena touch up lagi sebenarnya. Sebab aku tengok balik, dia ada macam cat mengalir sikit tau. Ini semua sama ada dia kena touch up ataupun dia kena polish lah. Yang ni warna merah, memang ikut colour body kereta. Dia akan try matchkan balik colour nanti kalau tak okey. So ini bahagian side lip, ini bahagian front lip. Dan ada lagi beberapa bahagian dalam ni lah. Tak tahu dia dah settle yang ni. Settle. Okay. Tapi ada dua barang yang tertinggal. Which is carbon fiber parts dekat bahagian tepi ni. Dia kata barang tu kena ada baru boleh dipasang. Kalau tak ada susah. Sebabnya dia screw dari dalam tau. So benda tu memang kena ada dulu baru dia boleh naik untuk pasang. Aku rasa nak kena dalam move. Tu je solution dia. Sebab jauh. Okay. Dia kata expected dia akan settlekan sama ada lewat petang ni ataupun besok. So kita tengok lah. Bagi masa ada, biar dia settlekan. Kita tak nak rushing. At least dia pasang dengan cantik dan elok. Tu je. Okay. Okay guys, inilah rupa dia sebelum aku pasang sebarang body kit HKS. Just buat tayar dan juga rim saja. Spring pun stok lagi. So nanti korang tengok pula lepas aku pasang body kit dekat kereta ni. Days later. Guys, aku dah sampai dah balik dekat The One Spray Painting ni. Nak collect GR Corolla. Handsome gila tu guys kereta ni. Aku tak boleh brain tengok dia punya lawa tu. Rasa macam nak mencarut mata juga sebab handsome gila. Daripada bawah tengok kereta ni. Kau tengok sendiri. Memang handsome gila tu. Ini dia guys, GR Corolla full body kit HKS. Oi, bulu roma aku naik tu guys. Kau tengok dia punya handsome macam mana. Okay, aku go through dengan korang lah apa benda yang kita dah pasang, okay. First, HKS apa yang kita dapat is dia punya fender molding ni. Dia akan white sikit lah. Depan dengan belakang satu set. And then dia punya front lip ni dengan carbon fiber punya side ni ori ya guys, HKS. Oh, kau tengok guys, memang agresif gila. Benar-benar review sebab terlalu handsome. And then on the side kita ada side skirt HKS juga. Yang ni mud flap. Ni ada additional. Ada beli juga. Ori juga daripada Jepun. Ni nampak logo HKS. And then on the rear side, ini yang lawa ni. Kau tengok guys, wing HKS. Ni semua kita orang colour match. Ambil masa jugalah edit sikit, tengok nak hitam ke nak warna merah kan. Tapi memang warna merah ni menyala guys. Kat bawah ni ada juga rear diffuser. Ini je kita orang spray warna hitam. The rest merah, hitam, merah, merah, side skirt semua merah. Belakang tu je hitam. Inilah overall looks dia. Memang agresif dengan rim TE37 S Plus ni. Masya Allah guys, handsome gila. Aku nak bawa balik kereta ni pun takut kena stoncik apa semua kan. Astaghfirullahaladzim. Ni Faiz tak tengok lagi tau. Aku bawa balik office and then baru Faiz tengok. Aku nak surprisekan dia. Sebab hari ni dia busy, so dah hantar aku untuk ambil kereta ni. Jom guys, tergerak. Wish. Goosebump tu. Okay guys, Faiz dah on the way dah kat sini. Nak tunjuk reaction dia. Cun ke tak cun? Yeah. Tu, yang tengok ni. Baju baru. Ngam baju. Ngam. Tak sabar tengok. So aku excited gila sebab hari tu tengok baru pasang skirt tepi. So ni kita tengok. Ui, kereta kat sini ke sana? Aku dah nampak wing dia. Aku nak tengok lagi. Tengok bawah lu. Okay. Tengok lu. Nervous. Nervous tiba. Okay, ready. Nampak warna merah dah bayangan dia. 1, 2, 3. Shish.
Remang dulu lama. Beremang weh. Macam ni rupa dia kecantikan JR Corolla yang sebenar Rupa-rupanya aku tak sangka JR Corolla sehandsome ini. Segalanya nampak kena. Front lip dia, tepi ni carbon fiber. This is the only part carbon fiber dekat HKS ni. Nanti aku akan PPF semua bahagian depan ni nanti. Sebab sayang cat pun dah baru kan. Tapi aku wonder front lip ni tau. Sebab nanti apa yang kita nak buat next is kita nak rendahkan lagi. So aku tengah decide sama ada nak pasang spring ataupun coilover tau. Coilover HKS Hypermax. So kalau pakai HKS tu memang fully HKS lah kereta ni kan. So kalau aku rendahkan kereta ni, front lip aku akan barai sikit lah kan. Dia akan barai bila nak masuk dekat kawasan-kawasan yang berbukit ke, contohnya macam kawasan mall ke ataupun bumper tu another things lah. Maybe kita boleh serong ke apa kan. Sebab kereta ni hot hatch, dia punya wheelbase pendek. So dia tak risau sangat. Cuma ni lah, nampak ni. Ini bawah ni confirm akan sagat kau-kaunya Macam BM kau kan. BMW aku dah gone lah bawah tu. Dia memang penuh lah dengan scratches kan. Yang ni soon aku rasa. Tapi memandangkan dia punya spring stock original, should be no problem sangat for time being lah. Ni gayat sikit lah sebab dia tinggi kan. Tapi menumbuk macam tak boleh masuk kat lah. Kira okey lah, acceptable kan tinggian dia. Masih aku nak kena rendahkan juga nanti. Okay, side lip dia. Ini yang mahal ni. Sebab dia tampal siap-siap. HKS ni emblem. Tadi asal tak tampal? Tak. So baru tampal juga? Ya Allah. Ada extra 3 lagi. Ada extra 3? Bukan ada part-parts yang should be kena tampal? Tak ada parts yang Sebab kena tampal? aku check juga, dia tak ada macam emblem, tempat emblem nak tampal. Oh, faham. Rasanya yang depan ni nampak boleh tampal tau depan ni. Ni. boleh lah. Okay, jom kita tengok dekat bahagian belakang. Ini bahagian rear spoiler dia, cun-cun. Aku buat colour dengan sama diffuser ni. And then wing. Wing ni. Main concern aku pasal wing ni sebenarnya adalah diikat dekat bahagian plastik. Dia bukan ikat dekat bahagian besi ke body, tidak. And wing ni kita tahu tujuan dia untuk apa? Untuk downforce. So far aku tengok tadi dia steady lah. Kan? Tadi kau buat okey? Steady? Okay. Goyang tak? Tak. Kalau macam bumpy tu aku rasa Itu aku tak perasan lah. Tapi kalau dia should be okay lah. Sebab dia tak panjang sangat. Dia punya kaki tak panjang sangat. So downforce dia should be okay. Sebab kita ada 2 skru saja dekat bahagian sini, 2 skru saja bahagian sana. Itu memang diikut tapak asal. Yang ni kita boleh cabut, pasang. So plug and play je untuk ni. Cuma kita tambah lagi gam dekat bahagian sini. Dan aku tak sure dia tambah silikon ke tak. Sebab aku suruh dia letak silikon sikit supaya lebih kuat gam dia. Cuma sekarang kau tengok, nampak cun kan? Kalau kau buka sikit, kau mungkin akan sekat mata sikit lah. Asal? Dia ada gap sikit lah. Agak nak nampak sini. Nak tanah tak boleh buat lah. Sekarang memang clean. Cuba try buka. Kau akan tengok tepi dia. Boleh? Kunci dia? Ada? Ni lah gap cover plastik ni. Dah. Boleh tutup supaya dah. Oh, sebab yang ni tapak ni. Betul. Tu je lah, bila tutup clean. Ni lah cakap dia plastik. Ni original dia memang benda ni. So aku tengok dekat Japan pun memang macam ni diorang pasang HKS punya. Tadi kedai cat cakap orang pun kena tengok manual pasang benda semua benda ni. Buku manual. Buku manual. Ada buku manual bahasa Japan. Dia siap buka tunjuk aku. Sebab okey, aku difahamkan cara diorang pasang semua body kit ni bukannya simply plug and play, letak, tebuk, double tape. Tidak. Dia ada bracket dia, ada screw dia, ada nut dia, ada position dia, ada dimension dia, ukuran semua. Memang very precise. Itu aku macam wow. Okay. Aku macam tak sangka pula kan. And diorang pasang sekali dengan mat flap. Betul. Ni mat flap aku beli daripada Japan. Ni pun harga dia lebih kurang RM400 lah. Ni brand apa Faiz? Ni Casco. Cusco Cusco aku tak sure. Daripada Japan kat ni. Ya, nice kat. Dia protect lah sebelah sini. Aku ingat dia besar. Sampai-sampai dia macam okay, dia tak adalah besar sangat. Acceptable lah size dia. Sebab dia ada mud flap. Warna merah tu lagi besar. Yang tu rally punya mud flap. Aku tengok GR Yaris ada pakai. Itu macam besar sangat pula kan. Yang ni dia macam just nice. Tapi kalau aku perasan lah, once dah ada benda ni, fender molding ni, aku perasan ni benda ni. Wheel arch. wheel arch ni dia macam dah kurangkan sikit lah. Macam kalau kau tengok dari sini kan, kalau tambah balik spacer 10 tu macam lagi ngam. lah. Betul. Sebab wheel arch kita tambah lagi kan. Yes. Dekat quarter panel ni, so dia nampak macam rim ni ke dalam. Betul. Tambah. Tapi kalau dengan height ni tambah 10mm tak kacau. Cuma bila kau nak rendah nanti akan jadi problem lah. Aku rasa mungkin aku nak tambah 5mm je. 5 5 je. Sebab kita nak pasang ni. Oh. Cap.
Oh, Lepas tu kita nak nampak dia flash lagi lah. Ini tak cukup flash lah actually. Kan, ngam-ngam sangat. Yep. Kalau tengok dari atas, dia ke dalam. Kalau tengok daripada tepi macam ni, dia nampak flash sikit. So aku baru teringat pasal benda ni. Kalau tak ada benda ni, dia nampak flash lah sebenarnya. So sebenarnya, semua bahagian parts ni, dia ada tujuan dia sendiri. So bukan suka-suka HKS buat macam ni tau. Macam side lip, front lip, dekat bahagian rear spoiler bawah tu, wing spoiler besar belakang tu. So tujuan dia memang untuk aerodynamic. Dan untuk nampak kereta ni lebih handsome, lebih complete. So kalau ikutkan kereta ni tak complete lagi. Ada dalam 10% lagi aku nak buat sebenarnya. So apakah itu, korang kena tunggulah. Sama ada mungkin kita akan tukar varis punya bonnet depan ni. Kita akan tukar dia punya spring ataupun coilover. Kita akan tukar dia punya tinted. Tinted pun aku tak buat lagi. Ini original stock daripada kilang. So kalau sesiapa yang nak masuk, yang nak sponsor ke apa semua, boleh DM dekat kita punya Instagram Fast Drive. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Aku rasa macam panjang kan video ni. Agak lah kan. More or less aku excited untuk buat next mods. Tak complete lagi. Tapi kereta ni kita akan bawa dalam GR Nation Mix. Siapa-siapa yang ada kereta GR86, GR Yaris, GR Supra, GR Corolla, GT86 boleh join. Dekat mana? Aku akan update dekat Instagram Fast Drive. So aku nak kumpulkan community owner GR dekat Malaysia. Toyota GR lah, Gazoo Racing. So kita nak berkumpul, kita nak berjumpa, kita nak bersembang, bertukar pendapat, kita nak berkawan lah, nak berjumpa orang semua. Kereta ni juga akan ada during that event, GR Nation punya TT session phase 1 lah. So kita buat TT je, kita bukannya buat event sebesar pun tidak. So kita buat kecil dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, sambutan okey apa semua, ada peminat yang lebih ramai, kita akan cuba phase by phase. Okay, kita mulakan dengan TT yang kecil dulu. So apa-apa aku akan update dekat dalam IG Fast Drive. Okay, mungkin by the time korang dah nampak update tu lah, sebab aku akan upload ni mungkin lepas aku dah announce benda tu. Okay, inilah dia GR Corolla aku. 90% dah siap, lagi 10% lagi. Dan kereta ni pun akan masuk dalam event Motomaniac tau. Untuk event tu pun kita akan buat special sikit dengan kereta ni. Korang takkan nampak sama macam ni, dia akan berbeza. Rasanya kita ada lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan dari sekarang. So should be kereta ni nanti akan slightly different lah. Okay, khas, eksklusif untuk Motomaniac bulan September ni. Itu saja. Assalamualaikum. Bye. Sabar jap, video ni tak habis lagi sebab ada lagi penambahan yang aku baru buat dekat GR Corolla. Sebab aku baru perasan bila naik dekat office ada kotak lagi yang aku tak buka, yang aku tak pasang lagi dekat kereta ni. So korang dah nampak aku pasang aero kit untuk HKS. Now aku ada tambah sikit. Apa dia? Jom. Dekat bahagian bumper depan ni aku ada tambah front kanan dekat bumper dia. Yang ni daripada US aku import Epsilon Plus. And then kalau kita tengok dekat bahagian tepi, dekat fender ni aku tambah daripada Toms punya Event. Dia memanjang carbon fiber. Ni carbon fiber original, itu pun carbon fiber. So yang ni memang Toms punya original daripada Japan. Dan seterusnya aku ada pasang satu lagi dekat bahagian belakang, rear kanan dekat bumper belakang ni. So ini dia. Nampak? Ini pun Toms punya juga original carbon fiber. This one semua dry carbon. So dia nampak lebih complete, nampak lebih padat, and bagi aku lebih handsome lah. Dia ada mix dengan banyak material. So dari depan ke belakang ada material carbon fiber. Actually ada lagi a few parts yang aku tak sempat nak pasang. Contohnya macam side mirror dan interior pun ada beberapa lagi kita tak pasang. InsyaAllah kita akan buat dalam next video. Sebab kereta ni bukan macam ni saja, akan ada 10% lagi untuk kita nak refine bagi dia nampak lebih handsome. Okay? Dan satu lagi aku nak cakap, segala kosmetik yang korang nampak ni bukan hanya sekadar kosmetik saja, tapi ada function dia. Aero kit ni memang tujuan dia adalah untuk aerodynamic, untuk stablekan kereta masa tengah laju, speeding, masuk track ataupun tengah toge. Contohnya macam spoiler. So wing spoiler yang besar-besar ni aerodynamic untuk pastikan dia lebih downforce. Downforce tu penting untuk kereta ni memandangkan dia hot hatch. So kadang belakang tak stable. So dengan adanya wing spoiler ni kita pastikan bahagian belakang ni dia lebih stable, downforce, and masa speeding 18 ke 200 ke atas lebih sedap pemanduan tu. Sama juga dengan dekat bahagian tepi, dekat bahagian depan ni sekali. So ini semua tujuan dia untuk downforce and aerodynamic. Kereta ni dia laju. Memang tak nafikan dia laju. Kadang aku bawa pun aku tak pasang 18 ke 200. Tengok meter dah 200. So dengan semua benda ni dia pastikan kereta lebih stable, aerodynamic lebih bagus. Itu tujuan dia, bukan hanya sekadar kosmetik. Itu saja.